Jangan bergantung sepenuhnya pada internet. Hari ini manusia bergantung sepenuhnya pada internet. Nak guna duit, internet. Nak booking tiket, internet. Nak dapat maklumat, internet. Nak masuk ke sini pun internet. Nak masuk hotel sekarang pun guna internet. Allah pesan, berhati-hati. Jangan gunakan sepenuhnya. Mesti ada sistem manual, mesti ada sistem yang lama yang backup engkau. Hari ni tuan-tuan dah tak nampak duit, semuanya guna di sini. Saya bimbang tuan-tuan, satu hari internet dimatikan, satu hari elektrik dimatikan, manusia akan jadi susah. Dan siapa yang kuasai internet, siapa yang kuasai elektrik? Hari ini siapa yang pegang internet, siapa yang pegang elektrik, dia akan pegang dunia. Sebab manusia semua sekarang bergantung pada benda ini. Maklumat di sini, berita di sini, cerita di sini. Kalau tuan-tuan bergantung sepenuhnya pada dia, Allah dah pesan lama dah tuan-tuan, berhati-hati dengan sarang labah-labah. Dia sangat rapuh, dia boleh diceroboh, dia boleh dirosakkan, dia boleh digodam, dan dia boleh buat macam-macam. Sebab tu kalau nak masuk saham, jumpa elok-elok orang dia, ambil resit, jumpa, tengok pejabat, ambil segala-gala. Jangan hanya percaya pada internet. Berapa ramai dah kena tipu? Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang boleh scan duit? Scan saja dekat dengan tabung masjid, bagus. Tapi dia buka scan masjid, dia bubuh QR code dia punya. Kita pun baik derma kat QR code, rupa-rupanya bukan dekat masjid, dekat orang tu punya. Jahat betul tuan-tuan. Hari ni dia boleh buat macam-macam. Sebab itu, kalaulah kita tadabbur Al-Quran, insya-Allah kita akan jadi orang terhebat. Kita akan jadi orang yang paling cantik dalam dunia. Sebab kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran.